Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arini, wartawan cilik yang melaporkan dari Dewan Datuk Ramadan Sempena Quran Awal peringkat sekolah yang berlangsung pada pagi ini. Program ini dianjurkan bagi menyemarakkan budaya membaca, memahami dan menghayati Al-Quran dalam kalangan murid serta warga sekolah. Selain itu, program ini juga bertujuan mendidik murid agar menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan seharian serta membentuk sasiah yang baik. Sekarang saya bersama seorang murid untuk mengetahui pandangannya tentang program ini. Apakah perasaan kamu apabila menyertai program Quran awal pada hari ini? Saya berasa sangat gembira kerana dapat membaca Al-Quran bersama rakan-rakan dan guru. Program ini memberi semangat kepada saya untuk membaca Al-Quran setiap hari. Terima kasih. Sekarang saya bersama seorang guru untuk mendapatkan pandangannya tentang program ini. Pada pendapat cikgu, apakah kepentingan program Quran awal dalam kepada murid? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kepentingan yang guru dapat. Salah satunya dapat tambah ilmu dalam Quran. Yang paling penting sekali adalah mengingatkan mereka untuk membaca Quran. Untuk memperingati macam mana satu kaedah membaca Quran yang betul dan sebagainya. Program Quran awal murid adalah boleh mendekatkan diri murid kepada Al-Quran melalui aktiviti pemahaman pembacaan Al-Quran ketika program tersebut. Sampai dia dapat membentuk sahsiah murid ke arah yang lebih baik. Terima kasih cikgu. Keseluruhan program ini berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang sangat baik daripada semua warga sekolah. Diharapkan program ini seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang bagi melahirkan generasi yang cintakan Al-Quran. Sekian laporan kami dari Dewan Datuk Ramadan. Kami Arini dan Afrika, wartawan cilik melaporkan. Terima kasih. هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا